Ni pakcik tak ada dah? Ada. Tapi Ada. pakcik tu bini dia banyak. Oh, bini banyak pula. Alah, pakcik cawangan banyak pula. Assalamualaikum. Tak, silap orang. Siapa dia? Cikgu pula. Cikgu mana? Selalu tengok live lah. Ha? Selalu tengok. Tak ada lah. Mana ada? Saya Osman. La ilaha illallah. Okey, dah kenal dah balik. Buat apa? Tengah buat apa? Makan. Ganggu makan apa? Duduk. Allah, ni anak ke ni? Apa? Anak tu anak. Oh, ni mak. Oh, ni perniagaan keluarga lah. Kecil-kecilan je. Tak ada model. Tak apalah. Niaga apa? Tak ada buah. Ada buah 3-4 biji ni. Mana nak keluar? Ada dalam luar. Ada banyak? Tak ada sikit je. Ambil sikit je. Ni tempat ni nama apa? Cakap betul. Cangkat Petai. Sebelah sana Tanjung Keramat. Ni Cangkat Petai. Depan sikit jumpa Cangkat Jering. Kunci air. Kunci air pula. Oh. Dah berapa lama ni berniaga ni semua ni? Saya anak ke sekolah rendah. Oh, dah berniaga lama lah. Maksud dia start dengan makcik dulu lah. Jual nasi lemak pakai meja je. Pakai meja je. Awak suami kerja apa? Pemborong dia. Pemborong? Weh, orang kaya lah pemborong. Satu gambar RM10 lah saya ambil. Mesti lah. Hai. Halo. Bye-bye. Allah, comel. Nama apa ni? Fatimah Aisyah. Fatimah. Nama macam anak atuk. Nama anak saya pun Fatimah agak. Ini nama apa? Ni Ainul. Ainul. Ya. Oh. Mana lah air kelapa? Mana lah air kelapa? Mana boleh paksa-paksa orang beli? Orang tak haus pun. Bagilah free, sedekah. Ambil semua lah. Tolonglah buka. Macam mana berniaga okey? Alhamdulillah. Okey. Itulah berniaga kampung gitu. Tak apa lah. Berniaga pelan-pelan lah. Ni kecil-kecilan je. Eh. Ni yang orang nak mengundi ni boleh lah dikit orang. Oh, nak undi kan ni kan sini kan. Macam mana kali ni mengundi, nak undi siapa? Rahsia. Undi rahsia. Amboi. Boleh beritahu rahsia. Oh, tak payah beritahu. Tak dapat bantuan pun. Apa harap bantuan? Kata kita sokong dia. Nak minta bantuan dapat. Orang yang dulu pun tak bagi? Bagi tu lah kadang-kadang beg ada berat, ada gula. Minum tu je lah. Oh, ya ke? Kita minta kebajikan pun tak dapat. Minta baitul mal pun tak dapat. Makcik ni. Kenapa tak dapat? Tak tahu. Awak sayang. Awak. Kenapa? Dapat lagi. Tak dapat lagi? Lepas tu ada orang bagi apa ni? Macam berai-berai. Minta kebajikan tak dapat. Minta baitul mal tak dapat. Saya perlulah itu sebab bulan-bulan kan. Sebab kita dah buat rumah, harapkan anak demo pun dah keluarga. Faham? Macam tu kan. Ni anak-anak takkan tak bantu? Bantu pun bantu sikit-sikit je lah. Demo pun ada anak, ada keluarga. Rumah sewa demo, tak ada rumah sendiri. Oh, rumah sewa semua. Rumah saya pun sewa, demo bayar. Sewa berapa sebulan? 3,500? Rumah taman. Rumah taman. Kalau anak jantan saya seorang tu lah tanggung saya. Dia dah kahwin belum? Dia dah kahwin dah. Dah kahwin dah. Ambil anak dah 3. Anak 3. Lah, kalau ada lebih pun dia bagilah mak ada lebih. Kalau tak ada mak yang ni je tak apalah dia anak lelaki kan. Ni pakcik tak ada dah? Tak ada. Tapi Ada. biasalah pakcik tu bini dia banyak. Oh, bini banyak pula. Alah, pakcik cawangan banyak pula. Berapa cawangan pakcik? Cawangannya 4. Wih, cawangan cukup korem. Tinggal 2 je lagi yang nombor 1 dengan saya lah 2. Oh. Dah sakit dah Parkinson tong. Makcik kira sekarang ni yang nombor 2 lah. Makcik nombor 2. Oh, yang nombor 1 ni dekat mana? Dekat ni kampung isi ni. Oh, kampung dekat-dekat ni juga. Suami pun dah sakit dah. Sakit Dia kan belikan ubat. Budak-budak ni nak belikan ubat. Pergi bawa ke hospital. Masuk hospital kan budak-budak ni nak pergi tengok. Macam tu lah cikgu. Dulu masa suami ada, dia bini dia 4. Minta bantuan orang kita tak layak. Sebab apa? Laki kau 4 bini. Maknanya Dia mampu lah. mampu. Pokoknya tak ada cikgu. Dia banyak je kahwin. Tapi dia tinggal macam tu lah. Kita cari sendiri duit. Macam tu lah kita cari makan sendiri lah. Macam anak-anak saya sekolah lagi. Saya jual selamat tu jalan macam ni. Pakai meja dia cikgu. Sini dulu semak ni, hutan-hutan ni. Mana lawa macam ni, tak ada. Alhamdulillah lah, dapatlah dirikan kedai sikit ni. Kedai-kedai burung ni jadilah cikgu. Pada dulu tak ada berkedai macam ni. Itu pun anak saya lelaki tu buatkan sendiri. Oh, ya ke? Oh, ini semua memang dia ikat batas ni semua lah ni. Simen pun dia simenkan semua. Baguslah, Alhamdulillah. Anak saya Alhamdulillah lah. Sekarang ni adalah rezeki anak-anak dia. Dapatlah dia mampu. Dia sebelah. Itulah dia.
Belum ha. Peluh lah, kita orang bandar. Oh, ini orang kampung. Kita orang bandar, mana tahan. Kita pelantar. Kena cahaya matahari kita cari. Air. Kadang dia nak ke mana cikgu? Tak, saya nak pergi Teluk Intan. Ya. Anak saya menjawab, mak cikgu. Apa benda? Ha? Cikgu mana ni, silap orang kot. Sakit nanti. Sayang, makan susu sayang. Ya Allah, makan kecil pelan-pelan. Pelan-pelan lekat. Baru ni beraya macam mana, okey? Raya pun tak ke mana sebab abahnya sakit. Tapi anak-anak semua, cucu semua ada sekali lah. Tak apa, raya yang penting tu lah. Semua ada, ahli keluarga ada kan. Tak payah fikir sangat. So, siapa yang tengok video ni lah, kalau ni singgah-singgah, bantu ekonomi tempatan guys. Support lokal, okey? Bukan, ni nasi. Bukan ada apa-apa, nasi, okey? Alhamdulillah. Nasi biryani ni. Lepas tu ni, budak-budak duit raya nak tak? Mak dia tak boleh. Mak dah besar. Nah, bagi budak je. Kasih. Selamat hari raya. Nak sayang ambil. Tak apa. Tu siapa dia, baby? Nah, bagi lagi. Siapa baby? Oh, tu mak dia. Ni duit raya untuk Tuan Gerai. Tuan Gerai, makcik. Nah, ambil sikit. Okey. Jaga diri elok lah semoga sihat apa semua. Tak payah. Makcik, nah, saya bagi hadiah satu. Okey? Kita yang follow mak dapat. Tak payah follow pun kita bagi. Alright. Cincin belian nak ambil satu, simpan elok, okey? Simpan elok. Alhamdulillah, murah rezeki. Tak apa, doa saya sihat je. Dia lutut ni nak bangun tu. Tak apa, duduk je, tak ada masalah. Ni semua Allah bagi, bukan saya bagi. Jangan tak apalah, bagi mak duduk, mak tak lah. Gambar. Tak apa, duduk itu saya duduk bawah je, tak apa. Boleh ke ni? Pelan-pelan. Allah. Nak pegang bukan mahram, nanti kena kecam lah kan. Tak pasal-pasal kita kena akad nikah lah nanti. Jaga diri elok lah. Terima kasih cikgu. Okey, baik. Layak tak layak tu bukan urusan saya. Allah jentik suruh berhenti, saya berhenti. Allah jentik suruh bagi, saya bagi. Cuba fikir, saya tak kenal makcik pun. Saya nak pergi Teluk Intan, bukan saya nak datang sini. Wah, nampak guys, adat resam dunia. Yang putih, yang handsome, dia orang bagi free je. Alhamdulillah, murah rezeki. Amin. Amin. Okey, cikgu. Jaga diri elok. Kampung hospitality at its best. Nampak? Ni lah Malaysia. Di kampung-kampung ni kadang-kadang, yalah kan, hidup simple. Susah, semua orang susah kan. Kadang-kadang semua orang ada cabaran dia apa semua. Tapi yang penting keredaan dalam kehidupan. So kita doakan perniagaan makcik Mun tadi dan anak-anak dia apa semua dimudahkan Allah dan semoga dimurahkan rezeki dia orang. Cikgu Syahri mundurkan diri. Next stop KL.